Nama saya Tan Sri Syed Rahim Al-Bukhari, pemilik syarikat hartanah SRB Holdings dan dana pelaburan Dana Harapan Asia yang terbesar di Asia Tenggara. Kebanyakan orang mengenali saya sebagai hartawan Melayu yang menghiasi muka depan majalah Forbes selama 3 tahun berturut-turut, tetapi tiada siapa pernah melihat saya dalam keadaan sebegini. Sekarang saya sedang berdiri di hangar peribadi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, memandang jet peribadi saya sebuah Gulfstream G700 yang baru selesai diselenggara dengan riak wajah yang lebih tegang berbanding ketika merundingkan perjanjian hartanah bernilai berbilion ringgit. Ini kerana anak lelaki tunggal saya, Syed Abdul Rahman, 19 tahun, mengalami tekanan mental yang teruk semasa belajar di London School of Economics. Doktor mengesahkan dia menghidap kemurungan dan keresahan melampau. Dia enggan makan, enggan keluar bilik dan gradenya merudum teruk. Saya sanggup membayar pakar psikiatri terbaik di United Kingdom, tetapi semuanya mengatakan perkara yang sama, anak Tan Sri terlalu tertekan. Saya marah hingga menggigil. Saya hantar anak saya ke London bukan ke Ceruk Kampung. Saya berikan dia pendidikan di sekolah swasta termahal di Kuala Lumpur sejak kecil. Kenapa jadi begini? Malam itu saya menelefon sahabat karib saya, pemilik sebuah universiti terkemuka di Boston. Dia berkata dengan nada lembut tetapi jujur, "Rahim, anak kau perlukan rehat. Hantar dia ke Boston tinggal dengan aku. Di sini ada program pemulihan mental yang sangat bagus." Saya hampir bersetuju, tetapi isteri saya, Puan Sri Laila, meletakkan cawan tehnya dan berkata perlahan, "Atau kita cuba hantar Rahman berehat di Malaysia untuk seketika." Saya ketawa terbahak-bahak hingga pembantu rumah terkejut. Malaysia, negara yang hanya terkenal dengan pantai dan makanan gerai itu, Laila, awak lupa ke anak kita pewaris Empayar Al-Bukhari bukan pengembara bajet dari Eropah. Tetapi Laila tidak berputus asa. Dia membuka tabletnya menunjukkan satu klip video yang telah ditandanya. Ia klip sekumpulan pelajar universiti di Kuala Lumpur sedang membentangkan projek tenaga solar terapung kepada pelabur antarabangsa. Anak-anak muda itu fasih berbahasa Inggeris, idea mereka canggih dan yang paling penting senyuman mereka ikhlas. Saya menutup klip itu. Ini cuma iklan, Laila. Jangan percaya. Namun malam itu saya tidak dapat tidur. Bayangan anak saya yang kurus kering memeluk lutut di bilik asramanya di London terus menghantui. Keesokan paginya saya membuat keputusan yang tidak dijangka oleh sesiapa pun. Saya batalkan tiket penerbangan Rahman ke Boston dan mengarahkan kapten untuk bersedia terbang terus ke Kuala Lumpur. Kita akan berehat di Malaysia selama 2 minggu. Kalau tak berkesan, saya akan bawa dia pulang ke London, kata saya pada diri sendiri. Hanya 2 minggu. Tetapi saya tidak tahu 2 minggu itu akan mengubah nasib seluruh keluarga saya. Di dalam pesawat, Rahman hanya memandang keluar jendela diam 1000 bahasa. Saya membuka komputer riba, mula mencari maklumat tentang universiti di Kuala Lumpur dengan berat hati. Saya terjumpa nama-nama yang asing di telinga saya: Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia. Saya ketawa sinis, nama-nama yang kedengaran biasa sahaja. Saya terus mencari dan membaca ulasan daripada pelajar antarabangsa yang pernah belajar di sana. Ia bukan sekadar tentang belajar tetapi tentang cara hidup. Pensyarah bukan sekadar mengajar tetapi menjadi pembimbing. Saya pernah bercita-cita untuk menyambung pelajaran di MIT, tetapi akhirnya saya memilih di sini dan tidak pernah menyesal. Saya menutup komputer riba, karut. Tetapi jauh di sudut hati saya mula merasakan satu getaran aneh. Pesawat mula merendahkan altitude menuju ke KLIA. Saya memandang ke bawah melihat Kuala Lumpur pada waktu malam. Lampu-lampu berkelipan seperti permata yang ditabur di atas daratan. Saya berkata pada diri sendiri, hanya 2 minggu. Tetapi saya tidak tahu 2 minggu itu akan menjadi permulaan kepada keajaiban terbesar dalam hidup saya. Pesawat mendarat dengan lancar. Pintu terbuka dan udara panas lembap menerpa masuk bersama haruman pandan yang lembut. Saya mengerutkan dahi. Kenapa ada bau sebegini di lapangan terbang? Kemudian saya melihatnya. Sekumpulan pegawai lapangan terbang berbaris kemas memegang kalungan bunga melur segar. Seorang lelaki berkot putih menundukkan kepala dengan senyuman lebar. "Selamat datang Tan Sri Syed Rahim dan Encik Syed Abdul Rahman. Selamat datang ke Malaysia." Dia bertutur dalam bahasa Arab dengan logat Dubai yang fasih. Saya tergamam seketika lalu ketawa kecil. Nampaknya kejutan bermula sejak langkah pertama, tetapi saya belum tahu kejutan sebenar menanti di hadapan.
Limusin Mercedes Maybach yang telah saya tempah sedang menunggu di pintu VIP, tetapi saya masih terpaku memandang kalungan bunga melor di leher saya dan Rahman. Harumannya manis memukau. Tan Sri kereta sudah sedia, kata pemandu itu juga dalam bahasa Arab. Saya mengangguk tetapi hati saya masih bergelora. Saya pernah mendarat di Heathrow atau JFK. Beratus kali tiada siapa pernah menyambut saya dengan bunga segar sebegini. Dalam perjalanan ke pusat bandar saya mula merasakan sesuatu yang tidak kena. Jalan raya sesak teruk, sesak hingga saya rasa mahu meletup. Ribuan kereta berhimpit seperti ikan sardin dalam tin. Motosikal mencelah-celah seperti semut. Bunyi hon tidak henti-henti. Lebuh raya 8 lorong tetapi hanya 1 lorong yang boleh bergerak. Saya menoleh ke arah Rahman. Anak saya masih diam tingkap diturunkan separuh. Angin panas mengusukkan rambutnya. Nampak tak Rahman, kan ayah dah kata negara ni. Saya hampir meletup tetapi kata-kata saya terhenti. Di hadapan kami sebuah ambulans sedang cuba keluar dari kesesakan. Serta-merta semua kenderaan betul-betul semua berhenti. Tiada siapa membunyikan hon. Tiada siapa cuba memotong. Tiada siapa merungut. Malah penunggang motosikal yang tergesa-gesa turut berhenti menunggu sehingga ambulans itu berlalu. Saya ternganga. Di London jika ini berlaku pasti sudah riuh dengan laungan makian. Tetapi di sini semua orang hanya menunggu dengan sabar. Pemandu itu menoleh dan tersenyum kepada saya. Di Malaysia bila ada ambulans atau bomba, semua orang akan beri laluan dulu, Tan Sri. Tak perlu undang-undang, dah jadi amalan. Saya menelan liur. Perkataan negara membangun yang sering saya laungkan sepanjang hidup mula terasa goyah. 1 jam setengah kemudian kami tiba di Hotel Mandarin Oriental bersebelahan Taman KLCC. Saya pernah menginap di hotel 6 bintang di seluruh dunia tetapi kali ini saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Pramutamu yang mengangkat beg kami adalah seorang pemuda berkulit sawo matang tersenyum lebar hingga matanya sepet. Dia menunduk hormat dan bertutur dalam bahasa Arab Loghat Lubnan. Assalamualaikum Tan Sri, selamat datang ke Kuala Lumpur. Nama saya Amirul. Saya pernah belajar di sekolah menengah di Beirut. Bahasa Arab saya masih belum hilang. Dia mengangkat beg pakaian Rahman dengan sebelah tangan, manakala sebelah lagi diletakkan di dada sepanjang jalan. Rahman menoleh memandang saya buat pertama kali dalam beberapa bulan. Matanya menunjukkan sedikit rasa terkejut. Bilik suite yang saya tempah luas seperti istana, tetapi yang membuatkan saya terkejut adalah sepucuk surat di atas meja. Kertas berwarna krim dengan tulisan Jawi berona emas. Ke hadapan Tan Sri Syed Rahim Al-Bukhari, Fakulti Perubatan Universiti Malaya, dengan hormatnya menjemput Tan Sri dan Encik Syed Abdul Rahman untuk menyertai seminar inovasi psikiatri abad ke-21 pada esok hari jam 9 pagi. Kami mendapat perhabaran bahawa Encik Rahman sedang menghadapi tekanan dalam pelajaran. Kami ingin membantu. Tiada sebarang bayaran dikenakan. Dengan penuh hormat Profesor Dr. Ismail Hashim, saya terpaku. Saya belum memberitahu sesiapa pun tentang tujuan kedatangan kami, malah setiausaha saya pun tidak tahu. Saya menoleh ke arah Amirul. Dia tersenyum. Hotel kami mempunyai kerjasama dengan Pusat Perubatan Universiti Malaya Tan Sri. Apabila kami melihat nama Tan Sri dalam sistem tempahan, kami terus memaklumkan mereka secara automatik. Jika Tan Sri tidak selesa, kami boleh batalkannya serta-merta. Saya mengangkat tangan melarangnya. Tak perlu batal. Kami akan pergi, kata saya dengan suara yang sedikit bergetar. Malam itu saya berdiri di balkoni bilik memandang menara berkembar Petronas yang gah. Lampu-lampu dari bangunan pencakar langit memantul di tasik KLCC. Saya menyalakan rokok pertama saya dalam 3 tahun. Saya pernah fikir Malaysia hanyalah tempat percutian orang biasa. Tetapi malam ini saya mula rasa seperti orang bodoh. Di bawah sana air pancut menari-nari, seolah-olah berbisik, sabar Tan Sri. Ini baru permulaan. Saya membuang puntung rokok dan masuk semula ke bilik. Esok kita akan lihat sama ada negara ini hanya punya bunga melor dan senyuman atau ada sesuatu yang lebih dari itu. Saya tidak tahu jawapan yang menanti akan membuatkan saya melutut di hadapan seluruh dunia. Keesokan paginya saya bangun jam 5 pagi. Rahman masih tidur lena, wajahnya tenang buat pertama kali dalam beberapa bulan. Saya memandangnya lebih lama dari biasa, kemudian melangkah ke balkoni. Kuala Lumpur pada waktu subuh sungguh sunyi. Hanya kedengaran bunyi cengkerik dan laungan azan dari masjid berdekatan. Saya menarik nafas dalam-dalam.
Bau embun pagi bercampur dengan bau nasi lemak yang dimasak di gerai berdekatan. Saya hampir tidak percaya ini bandar yang sama seperti semalam. Kereta yang menjemput kami adalah sebuah Toyota Alphard hitam berkilat, tidak semewah Maybach tetapi bersih hingga boleh dibuat cermin. Pemandunya seorang lelaki pertengahan umur menunduk hormat sambil menghulurkan tuala sejuk beraroma pandan. Selamat pagi Tan Sri. Saya Pak Samad. Saya akan bawa Tan Sri ke Fakulti Perubatan UM. Jalan pagi ni lapang, dalam 40 minit kita sampai. Saya mengangkat kening. 40 minit semalam ambil masa sejam setengah. Tetapi sebaik sahaja kereta bergerak saya faham. Semua kenderaan secara automatik memandu di lorong kiri, memberi laluan kepada kereta yang laju di lorong kanan. Tiada siapa berebut, tiada siapa memotong barisan. Saya melihat jam, betul seperti kata Pak Samad. 41 minit kemudian kami tiba di pintu gerbang universiti. Saya menjangkakan bangunan pencakar langit moden dan bilik seminar berdinding kaca. Tetapi apa yang saya lihat adalah bangunan lama berwarna krim, usianya hampir 100 tahun. Papan tanda universiti tertulis dalam tulisan Jawi. Pokok-pokok sena yang rendang menapis cahaya matahari menghasilkan corak tompok-tompok di atas jalan. Saya mengerutkan dahi. Ini ke Pusat Perubatan Terkemuka Negara. Pak Samad tersenyum lebar. Betul Tan Sri, tapi di dalam tak sama macam di luar. Belum sempat saya menjawab, seorang gadis berpakaian seragam pelajar berlari ke arah kami. Dia menunduk hormat dan bertutur dalam bahasa Arab Lohat Syria yang sangat fasih hingga saya terkejut. Assalamualaikum, nama saya Fariha, pelajar perubatan tahun akhir. Profesor Ismail minta saya jemput Tan Sri dan Encik Rahman. Saya ternganga. Rahman yang berjalan diam di belakang berbisik perlahan. Buat pertama kalinya ayah dia cakap Arab lagi fasih dari saya. Fariha membawa kami melalui sebuah taman kecil yang dipenuhi pokok-pokok besar. Ada papan tanda kecil bertulis Taman Herba Terapi untuk Pesakit Kemurungan. Saya lihat beberapa pesakit sedang duduk minum teh herba di bawah pokok berbual mesra dengan pelajar. Saya mula rasa aneh. Bilik seminar yang kami masuki bukanlah dewan besar, tetapi sebuah bilik bulat bersaiz sederhana. Kerusi kayu disusun dalam bulatan. Di tengah-tengahnya ada sebatang pokok sena besar di dalam pasu setinggi manusia. Akarnya terjulur keluar dari tanah subur dan berseni. Profesor Ismail berusia lingkungan 70-an, berkulit sawo matang dan matanya sepet apabila tersenyum datang menyambut dan menggenggam tangan saya erat. Dia tidak berbahasa Arab tetapi berbahasa Inggeris dengan loghat Oxford yang tulen. Tan Sri, saya kenal anda dari Forbes. Tapi apa yang saya lebih ingin tahu, sejauh mana anda sayangkan anak anda. Saya tersentak. Tiada siapa pernah bertanya soalan begitu terus kepada saya. Seminar dimulakan dengan sesuatu yang tidak saya jangkakan. Tiada slide PowerPoint, tiada graf, tiada statistik. Sebaliknya, seorang budak perempuan berusia 10 tahun naik ke pentas. Dia memegang mikrofon dan berkata dengan suara yang jernih, "Saya dulu takut sangat nak periksa sampai tak boleh tidur, tapi abang kakak doktor di sini ajar saya tanam pokok tauge. Mereka cakap kalau pokok pun boleh tumbuh dalam ruang yang sempit, kita pun boleh berjaya. Sekarang saya dapat nombor 1 dalam sekolah." Dewan bertepuk gemuruh. Seterusnya, seorang pakcik berusia 60 komoan menunjukkan parut pembedahan di kepalanya. Doktor kata kalau saya terus stres saya akan mati. Tapi di sini mereka suruh saya bela ikan keli dalam kolam kecil. Saya lupa semua stres saya. Sekarang saya sihat sampai boleh menari joget. Saya mula menggigil. Rahman di sebelah saya menggenggam penumbuknya hingga buku lalinya memutih. Kemudian Profesor Ismail menoleh kepada saya. "Tan Sri, saya tahu anda fikir tempat ini kuno. Bangunan lama, tiada peralatan canggih macam di Eropah. Tapi kami ada sesuatu yang Eropah tiada. Kami ada hati yang mampu merawat manusia." Dia menunjuk ke arah pokok sena di tengah bilik. Pokok sena tak pernah tumbuh lurus ikut buku teks. Ia melentur ikut tiupan angin tapi tak pernah patah. Begitulah anak-anak muda kita. Kita fleksibel, kita menyesuaikan diri. Dan itulah sebabnya kadar bunuh diri dalam kalangan pelajar di Malaysia adalah antara yang terendah di Asia. Saya rasa seperti ditampar. Rahman menoleh memandang saya, matanya merah dan mengucapkan ayat pertama yang lengkap dalam beberapa bulan. "Ayah saya nak cuba belajar di sini untuk 1 semester. Boleh tak?" Secara automatik saya mahu menolak, tetapi bayangan anak saya yang pucat lesi di London muncul kembali. Saya menelan liur dan mengangguk perlahan. "Baiklah. Cuba 1 semester."
Saya masih tidak tahu perkataan satu semester itu akan bertukar menjadi sepanjang hayat. Dan saya sendiri akan menjadi orang yang mengumumkan kepada media dunia semua anak saya akan belajar di Kuala Lumpur bukan London atau Boston. Tetapi buat masa ini saya masih Tan Sri yang angkuh yang baru mula melihat retakan pertama pada tembok keyakinan diri saya. Saya memandang pokok sena di dalam pasu itu sekali lagi. Akarnya tumbuh subur walaupun dalam ruang yang terhad. Sama seperti hati saya yang kini mula bergerak. 3 hari kemudian, saya berdiri di hadapan Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya. Rahman di sebelah saya hanya memakai kemeja putih biasa, bukan lagi kemeja berharga 5 angka. Saya masih fikir saya hanya datang melawat, tetapi hakikatnya saya telah membatalkan tiket penerbangan pulang ke London. Seorang pemuda genet berlari ke arah kami. Kulitnya sawo matang, rambutnya sedikit kusut, senyumannya lebar menampakkan barisan gigi yang putih. Selamat datang Tan Sri. Nama saya Badrul, pelajar tahun 1 Kejuruteraan Mekanikal. Biar saya bawa Tan Sri melawat fakulti. Dia bercakap bahasa Inggeris dengan logat Amerika yang fasih. Saya bertanya secara automatik, pernah belajar di sekolah antarabangsa? Badrul ketawa. Tak adalah Tan Sri, saya dari sekolah kerajaan di Alor Setar saja, tapi saya suka tonton TED Talk sejak darjah 4 lagi. Saya terdiam. Dia membawa kami masuk ke dalam bangunan lama berwarna jingga. Saya sudah bersedia untuk melihat makmal usang dengan peralatan purba. Tetapi apabila pintu gelangsa terbuka, apa yang saya lihat membuatkan saya terundur setapak. Sebuah bilik seluas padang bola dipenuhi dengan pencetak 3D bersaiz gergasi robot sedang memasang kereta elektrik dan dron berterbangan seperti kawanan lebah. Tetapi yang hampir membuatkan saya rebah adalah di tengah-tengah bilik itu. Sepohon pokok durian ditanam di dalam tangki air lut sinar. Akarnya melilit penderia kelembapan, daunnya lebar menghijau dan ada panel solar kecil terpasang padanya. Badrul tersenyum bangga. Projek senior tahun akhir Tan Sri, durian pintar. Ia boleh jaga diri sendiri. Ia akan beritahu kita bila ia perlukan air berapa banyak cahaya dan hantar data terus ke ladang-ladang di seluruh negara melalui 5G. Sekarang pekebun di Raub dah dapat tingkatkan hasil 40% tanpa perlu upah orang. Saya kaku seperti patung. Rahman berjalan mendekati pokok itu, menyentuh daunnya perlahan, kemudian menoleh memandang saya. Matanya bersinar dengan keterujaan yang sudah lama tidak saya lihat. Badrul membawa kami ke bilik sebelah. Di situ seorang gadis bertudung sedang membentangkan projeknya. Namanya Fatimah dari Patani. Dia sedang menerangkan tentang sistem penyahgaraman suria sebuah mesin penapis air laut menggunakan tenaga solar berharga kurang dari RM2,000 RM2. Saya buat ni untuk nelayan di kampung saya. Air tawar lagi mahal dari minyak. Mesin ni boleh hasilkan 500 liter air tawar sehari guna cahaya matahari saja. Seorang pelabur dari Singapura yang turut mendengar menghulurkan kad perniagaannya kepada Fatimah. Fatimah, saya nak beli hak cipta. Saya mulakan dengan $2 juta. Awak berminat? Fatimah menghela nafas dan tersenyum. Bagi saya fikir dulu, Encik. Sebab saya nak bagi orang kampung saya guna secara percuma dulu. Saya rasa seperti ditampar buat kali kedua. Kemudian Badrul membawa kami ke Fab Lab di tingkat bawah tanah. Di situ 2 orang pelajar sekolah menengah sedang memasang sebuah satelit bersaiz kotak kasut. Ini Miasat Muda 2. Bulan depan akan dilancarkan ke angkasa guna roket SpaceX. Kos keseluruhan tak sampai RM500, jauh lebih murah dari satelit NASA. Saya bertanya dengan suara bergetar, siapa yang reka? Seorang budak lelaki mengangkat tangan. Saya dengan kawan saya. Kami mula masa tingkatan 4. Pensyarah cuma bagi nasihat, kebanyakannya kami buat sendiri. Saya menoleh ke arah Rahman. Anak saya sedang tersenyum. Senyuman yang sebenar-benarnya buat pertama kali dalam 2 tahun. Badrul berbisik kepada saya, Tan Sri tahu tak di sini tiada seorang pun pelajar diberitahu kamu tak boleh buat. Sebab pensyarah ajar kami kalau pokok sena pun boleh tumbuh di tanah gersang anak Malaysia, boleh buat apa sahaja. Saya memandang pokok-pokok sena di luar bangunan lama itu. Cahaya matahari menembusi tingkap usang, daunnya bergetar perlahan. Saya mula faham mengapa pokok sena melentur mengikut angin. Bukan kerana ia lemah, tetapi kerana ia cukup bijak untuk tahu bahawa fleksibiliti adalah cara terkuat untuk terus hidup. Petang itu Rahman bercakap dengan saya tanpa ditanya. Ayah saya nak mohon belajar di sini.
Bukan untuk 1 semester tapi untuk 4 tahun. Saya memandang anak saya dan mengangguk perlahan. Baiklah anakku, di mana pun kamu mahu belajar ayah akan sokong. Tetapi dalam hati saya sedang memikirkan sesuatu yang lebih gila. Mungkin anak-anak saya yang lain pun patut datang ke sini juga. Saya belum berani meluahkannya, tetapi benih perubahan telah bercambah di hati saya. Seperti akar pokok sena yang sedang menembusi tanah yang keras. Seminggu berlalu seperti mimpi. Saya dan Rahman tidak lagi pulang ke hotel mewah. Kami berpindah ke Kolej Kediaman Universiti. Sebuah bilik berkongsi berharga RM500 sebulan. Bilik sempit dengan kipas siling yang usang. Rahman tersenyum lebar hingga ke telinga. Ayah bilik saya di London 10 kali lebih mahal, tapi saya tak pernah tidur senyenyak ini. Saya ketawa dalam tangisan dan mula merasakan diri saya menjadi gila. Hari ini Badrul membawa kami makan tengah hari di kafe Fakulti Kejuruteraan. Nasi campur dengan 3 jenis lauk dan air sirap percuma berharga RM5. Saya baru hendak merungut betapa murahnya. Tetapi apabila saya melihat meja-meja dipenuhi pelajar, saya terdiam. Semua orang ketawa riang berbual mesra. Tiada siapa yang menunduk bermain telefon. Tiada siapa yang makan tergesa-gesa. Rahman bertanya kepada Badrul, abang-abang semua tak stres ke pasal peperiksaan? Badrul ketawa, stres mestilah stres, tapi kami stres secara sihat. Di sini pensyarah ajar otak yang terlalu penat tak boleh fikir benda-benda hebat. Jadi setiap hari Jumaat pukul 3 petang fakulti kami tutup. Semua orang kena keluar bersukan, pergi surau atau buat kerja komuniti. Siapa langgar peraturan kena potong markah sasiah. Saya hampir tersedak. Markah sasiah? Badrul mengangguk. Ya Tan Sri, ia grade istimewa. Kalau dapat bawah 70% tak boleh graduasi sebab seorang jurutera yang baik mesti ada hati bukan otak saja. Petang itu kami dibawa menyertai Jumaat Hijau. 5,000 pelajar serentak memakai kemeja T hijau, memegang cangkul beg plastik hitam dan anak benih menaiki bas untuk program tanam pokok bakau di Kuala Selangor. Saya berdiri kaku di tepi bas. Tan Sri Said Rahim yang sentiasa bersut tempahan Itali bakal menanam pokok bakau. Tetapi apabila saya melihat Rahman menanggalkan kasut Louis Vuitton-nya dan berlari memijak lumpur bersama kawan-kawan barunya, saya turut ikut serta. Lumpur itu melekit hingga kaki saya tenggelam. Bau hanya laut bercampur bau peluh, tetapi semua orang ketawa terbahak-bahak. Seorang gadis kecil bernama Misha menghulurkan anak pokok bakau kepada saya. Pak Cik tanam kat sini. Pokok ni akan besar sama-sama dengan cucu Pak Cik nanti. Saya ketawa hingga air mata mengalir, lalu menunduk menanam pokok pertama dalam hidup saya pada usia 55 tahun. Rahman berlari ke arah saya tercungap-cungap. Ayah saya baru tahu berenang dalam paya dengan kawan-kawan walaupun air tak bersih lagi seronok dari berenang dalam kolam 5 bintang. Saya memeluk anak saya erat. Buat pertama kalinya, saya rasa dia benar-benar bernafas. Malam itu Rahman berbual dengan saya hingga pukul 2 pagi. Ayah tahu tak, dulu saya fikir kejayaan tu bila ada banyak duit. Tapi di sini budak-budak ni duit dalam poket tak sampai 50, tapi impian mereka lagi besar dari saya. Saya diam lalu bertanya perlahan, dan kamu? Mahu jadi seperti mereka? Rahman mengangguk pantas. Mahu ayah. Saya nak jadi jurutera yang membina dunia yang lebih baik, bukan hanya menjana keuntungan untuk keluarga. Saya menggenggam penumbuk. Rasa bersalah yang amat sangat menyelubungi diri. Saya pernah mengajar anak saya bahawa wang adalah Tuhan. Tetapi anak-anak Malaysia ini mengajar anak saya bahawa kebahagiaan dan makna hidup adalah Tuhan yang sebenar. Malam itu saya menulis email kepada 3 orang anak perempuan saya yang sedang belajar di Oxford dan Harvard. Pulang segera. Ada perkara penting perlu dibincangkan. Saya belum berani memberitahu sebabnya, tetapi dalam hati saya sudah tahu. Pokok sena yang melentur mengikut angin itu sedang melenturkan hati saya serendah-rendahnya. Saya mengangkat gelas air kosong dan berbisik pada diri sendiri. Tidak lama lagi dunia akan tahu. Malam itu saya sedang membaca laporan kewangan di balkoni Kolej Kediaman. Cahaya bulan menyinari pokok sena besar di hadapan asrama, membiaskan bayang-bayang daun di atas lantai simen. Tiba-tiba telefon saya bergetar kuat. Nombor dari London. Setiausaha peribadi saya. Saya menjawab dengan perasaan tidak sedap hati. Tan Sri, berita buruk. Cik Sharifah Ariana, anak sulung Tan Sri, bergaduh besar dengan profesornya di Oxford.
Dia baling komputer riba ke papan putih menjerit, "Saya penat jadi sempurna. Sekarang dia digantung pengajian dan akan dihantar pulang esok pagi. Dia juga bertegas tidak mahu belajar di Eropah lagi. Saya rasa seperti dipanah petir." Ariana, anak perempuan kebanggaan saya, pelajar yang mendapat anugerah dekan setiap semester. Kenapa dia meletup begini? Saya terus menelefonnya. Talian bersambung lambat. Di hujung sana hanya kedengaran esak tangis. "Ayah, Ariana tak tahan lagi." Semua orang harapkan Ariana jadi nombor 1. Ariana tak ada kawan, tak ada cuti, tak ada hidup. Ariana nak mati. Perkataan nak mati dari mulut anak perempuan saya membuatkan saya terduduk di lantai balkoni. Rahman berlari keluar melihat wajah saya yang pucat lesi. "Ayah, apa dah jadi?" Saya menghulurkan telefon kepadanya. Rahman mendengar tidak sampai seminit wajahnya berubah serius. "Ayah, keadaan Kak Ana sama macam saya 3 bulan lepas. Kalau kita tak buat sesuatu sekarang, Kak Ana mungkin akan cederakan diri sendiri." Saya menekuk muka. 2 orang anak sakit mental serentak. Saya rasa empayar yang saya bina sepanjang hayat sedang runtuh di depan mata. Rahman memegang bahu saya erat. "Ayah, ada satu saja cara. Bawa Kak Ana ke sini. Biar dia lihat sendiri belajar tak semestinya kena bunuh diri." Saya mengangkat muka memandang anak saya. Budak yang pernah kemurungan hingga tidak bercakap kini sedang menjadi penunjuk arah kepada ayahnya. Keesokan paginya saya menyewa sebuah jet peribadi dari London terbang terus menjemput Ariana di KLIA. Semasa menunggu saya berjalan mundar-mandir seperti singa dalam sangkar. Rahman duduk tenang berbual di telefon dengan Badrul dan kawan-kawannya. "Ya, kakak aku datang. Tolong siapkan bilik kosong sebelah aku ya. Terima kasih banyak." Saya memandang anak saya dengan rasa tidak percaya. 3 jam kemudian Ariana keluar dari balai ketibaan. Badannya sangat kurus, matanya cengkung, rambutnya kusut. Dia tidak bersolek, tidak memakai barang kemas. Saya memeluk anak perempuan saya erat hingga badannya terangkat. "Ayah, minta maaf. Ayah tak pernah fikir duit dan nama akan buat kamu semua terseksa." Ariana menangis di dalam pelukan saya. "Ana cuma nak jadi diri sendiri." Rahman datang memeluk kakaknya dari belakang. "Di sini akak akan dapat jadi diri sendiri." Kami pulang ke kolej kediaman bertiga. Tiada pengawal peribadi, tiada pemandu. Hanya sebuah teksi Proton Saga berwarna merah yang usang. Dalam perjalanan Ariana memandang ke luar tingkap, melihat pelajar sekolah berbaris menunggu bas. Tiada siapa menolak, semua tersenyum. Dia berbisik perlahan, "Kenapa semua orang nampak gembira?" Rahman tersenyum. "Nanti akak akan tahu." Malam itu jam 10 malam saya terdengar jeritan dari bilik Ariana. Saya berlari masuk. Anak perempuan saya terduduk di lantai menangis terdesak-desak memegang telefon yang retak. Kawan-kawan di Oxford hantar mesej. Mereka buli Ana. Kata Ana dah gagal dalam hidup. Kata Ana malukan nama keluarga. Ana betul-betul nak mati ayah. Saya terduduk memeluk anak perempuan saya. Buat pertama kali dalam hidup saya menangis di hadapan anak-anak. Rahman berdiri di muka pintu, wajahnya serius dan mengucapkan satu ayat yang membuatkan saya meremang. "Ayah, kalau esok Kak Ana masih tak okey, saya akan berhenti belajar di sini dan balik ke London untuk kemurungan bersama-sama dia." Ugutan anak lelaki saya lebih berat daripada ugutan musuh perniagaan. Saya mengangkat muka memandang mereka berdua dan berkata dengan suara yang bergetar tetapi tegas, "Tidak, ayah tak akan kehilangan seorang lagi anak. Esok pagi kita akan cari jalan untuk sembuhkan kamu berdua. Dengan cara Malaysia." Saya tidak tahu apa cara itu, tetapi saya dapat merasakan satu tenaga sedang terbentuk di sekeliling kami. Seperti akar pokok sena yang sedang menembusi tanah bersedia untuk menghadapi ribut yang lebih besar. Ribut yang bernama kebenaran. Pukul 5 pagi, saya masih belum tidur. Saya menghisap rokok ketiga di balkoni memandang fajar menyingsing di sebalik pokok sena besar. Rahman keluar membawa 2 cawan Milo panas. Ayah saya dah hubungi Profesor Ismail. Pukul 8 pagi nanti dia akan bawa kita ke laman jiwa Pusat Kesihatan Mental Remaja yang baru dibukanya tahun lepas. Saya mengangguk tanpa banyak soal. Tepat jam 8 pagi sebuah van putih menjemput kami. Tiada logo mewah, hanya pelekat berbentuk hati berwarna merah jambu di cermin. Pemandunya Profesor Ismail sendiri. Dia tersenyum. "Jemput naik Tan Sri. Hari ini kita tak guna bilik seminar, kita guna rumah." Van itu bergerak keluar dari Kuala Lumpur menuju ke arah barat selama hampir 2 jam, akhirnya membelok masuk ke jalan tanah merah yang dikelilingi sawah padi.
Laman Jiwa terletak di tengah-tengah sawah yang menghijau. Ia sebuah rumah kayu 2 tingkat berwarna putih ringkas dan tenang. Di sekeliling rumah beratus-ratus pokok sena ditanam berbaris dan ada sebuah kolam besar yang dipenuhi ikan keli. Saya mengerutkan dahi. Ini hospital sakit jiwa ke Profesor Ismail ketawa perlahan. Bukan hospital Tan Sri. Ini rumah. Anak-anak yang datang ke sini bukan untuk dirawat tapi untuk tinggal bersama keluarga baru buat sementara waktu. Kami melangkah masuk. Lebih kurang 10 orang remaja sedang duduk bersila di bawah pokok sena besar. Ada yang kurus kering, ada yang matanya cengkung, ada yang lengannya penuh parut. Semuanya sedang ketawa mendengar sesuatu. Seorang budak lelaki berlari mendapatkan Profesor Ismail. Prof, ikan keli saya dah besar 2 cm lagi. Profesor Ismail mengusap kepalanya. Bagus ada malam ni kita makan pulut mangga. Ariana berdiri kaku, matanya terbeliak. Rahman menggenggam tangan kakaknya erat. Profesor Ismail membawa kami ke sebuah pondok buluh. Tiada kerusi mahal, tiada skrin besar. Hanya ada tikar mengkuang dan kipas angin lama. Dia menoleh kepada Ariana. Kamu selalu rasa diri kamu ni cuma grade dan nama keluarga kan? Air mata Ariana mengalir laju. Dia mengangguk perlahan. Profesor Ismail tersenyum. Di sini kami akan bantu kamu cari semula diri kamu. Bukan dengan ubat, bukan dengan terapi cara barat. Tapi dengan 4 perkara mudah: tanah, air, angin, api. Dan yang kelima, kawan yang pernah lalui benda yang sama. 3 hari kemudian berlaku sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Hari pertama Ariana ditugaskan menjaga sepohon pokok sena. Dia perlu menyiramnya, bercakap dengannya setiap hari. Mula-mula dia merungut mengatakan ia tidak masuk akal. Tetapi petang itu dia pulang dengan senyuman. Ayah pokok tu faham apa yang Ana cakap. Hari kedua dia dipasangkan dengan seorang gadis 15 tahun bernama Aisyah. Aisyah pernah cuba bunuh diri 2 kali kerana dibuli tentang rupa parasnya. Mereka berdua ditugaskan memasak bersama. Ariana yang tidak pernah masuk dapur seumur hidupnya terpaksa menumbuk sambal belacan dengan lesung batu. Petang itu dia memberitahu saya, Ana tak pernah tahu memasak untuk orang lain boleh buat hati rasa hangat macam ni. Hari ketiga malam bulan mengambang. Semua remaja berkumpul di bawah pokok sena besar, menyalakan lilin dalam bulatan dan bergilir-gilir menceritakan kesakitan yang pernah mereka simpan. Ariana bangun berdiri, suaranya gemetar tetapi jelas. Saya pernah fikir kalau saya tak sempurna, saya tak ada nilai. Tapi malam ni saya tahu saya bernilai sebab saya masih bernafas. Dan saya ada kawan-kawan di sini yang sayangkan saya walaupun saya tak sempurna. Semua orang bertepuk tangan untuknya kemudian menyanyikan lagu Sahabat Selamanya dengan kuat bergema di seluruh sawah. Saya memerhati dari sudut gelap, air mata mengalir tanpa henti. Rahman memeluk bahu saya. Ayah, kakak dah sembuh. Pagi hari keempat Ariana datang kepada saya. Rambutnya kusut tetapi matanya bersinar cerah. Dia mengucapkan satu ayat yang membuatkan saya melutut di hadapan semua orang di situ. Ayah, Ana minta izin tak nak balik Oxford. Ana nak belajar di sini. Nak jadi pakar psikiatri kanak-kanak macam Profesor Ismail. Ana nak tolong budak-budak yang pernah jadi macam Ana. Saya memeluk anak perempuan saya erat kemudian berpaling dan menunduk hormat kepada Profesor Ismail. Terima kasih, Profesor. Terima kasih sebab selamatkan anak saya. Selamatkan keluarga saya. Profesor Ismail mengangkat saya bangun tersenyum. Tan Sri pokok sena tak pernah minta sesiapa menyembahnya. Ia hanya melentur supaya angin dapat lalu. Dan satu hari nanti ia akan memberi teduh kepada seluruh dunia. Saya memandang pokok-pokok sena di sekeliling. Daunnya bergetar perlahan, seolah-olah tersenyum. Saya faham sekarang mengapa negara ini begitu hebat. Bukan kerana bangunan tinggi atau wang ringgit, tetapi kerana hati yang sanggup melentur untuk orang lain. Petang itu saya menelefon 2 lagi anak perempuan saya. Kemas beg, jet sedang menunggu. Kamu berdua akan belajar di Kuala Lumpur mulai semester depan. Saya belum mengumumkannya kepada dunia, tetapi dalam hati saya sudah tahu. Keajaiban telah berlaku dan namanya Malaysia. Malam itu saya kembali ke kolej kediaman seorang diri. Rahman dan Ariana minta untuk tinggal di Laman Jiwa beberapa hari lagi. Mereka mahu membantu penghuni baru yang tiba. Sudah 20 tahun saya tidak pernah bersendirian. Tiada pengawal, tiada setiausaha, tiada pemandu. Saya berjalan keluar dari asrama pada pukul 2 pagi. Kuala Lumpur belum tidur.
Hanya ada bunyi cengkerik dan bas terakhir. Saya berjalan di sepanjang sebatang parit kecil yang merentasi universiti. Airnya gelap tetapi memantulkan cahaya bulan purnama. Kemudian saya melihatnya. Sepohon pokok sena gergasi yang berdiri sendirian di tepi parit, batangnya melengkung hampir 90 darjah seolah-olah sedang sujud kepada air. Saya berdiri memandangnya lama kemudian duduk di atas tebing simen. Semua imej sebulan yang lalu muncul serentak. Anak yatim yang mahu mati kini tersenyum kerana dapat memelihara ikan keli. Anak perempuan saya yang merasa tidak bernilai kini sedang mengajar anak-anak kecil membaca di bawah pokok. Anak lelaki saya yang dahulu pendiam kini menjadi ketua projek dron bantuan bencana. Dan saya Tan Sri Syed Rahim yang pernah fikir wang boleh membeli segalanya, kini sedang menangis seorang diri di tepi parit. Saya mengesat air mata dan berkata dengan kuat, "Aku faham sekarang. Kebesaran sejati bukan diukur pada bangunan tinggi atau wang di bank tetapi pada jumlah hati yang pernah kita bantu untuk terus berdegup. Angin bertiup lembut, daun sena bergetar seolah-olah mengangguk. Saya bangun berjalan ke arah pokok itu dan menyentuh batangnya yang melengkung. Terima kasih sebab ajar aku untuk tunduk. Saya berdiri di situ sehingga fajar menyingsing. Cahaya pertama matahari menyinari daun sena menjadikannya keemasan. Saya mengeluarkan telefon mengambil gambar pokok sena itu dan terus menjadikannya gambar latar. Di bawah gambar pokok sena yang sujud itu saya menaip satu ayat dalam bahasa Arab. Jika pohon tidak sanggup melentur, ia tidak akan pernah melihat langit. Pagi itu saya berjalan pulang ke asrama tanpa kasut. Entah di mana ia tercicir, saya tidak peduli. Saya sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Saya menempah sebuah bilik mesyuarat kecil di asrama dan mengadakan panggilan video bersama keempat-empat anak saya. Saya bercakap dengan nada yang paling tenang dalam hidup saya. Mulai hari ini semua anak-anak keluarga Al-Bukhari akan belajar di Kuala Lumpur, bukan seorang tetapi keempat-empatnya, dan ayah akan umumkan perkara ini kepada media dunia dalam masa 3 hari. Keempat-empat anak saya terdiam kemudian serentak menundukkan kepala. Baik ayah. Saya tersenyum dalam tangisan sekali lagi. Saya tidak tahu dalam 3 hari lagi pengumuman saya akan menyebabkan saham pendidikan Eropah menjunam dan membuatkan puluhan ribu anak muda Arab memohon untuk belajar di Malaysia. Tetapi buat masa ini saya hanya tahu hati saya telah melentur dan ia sedang melihat langit yang baru. 3 hari kemudian, saya berdiri di atas pentas Grand Ballroom Hotel Mandarin Oriental Kuala Lumpur. Di belakang saya tiada logo syarikat, tiada bendera Malaysia. Hanya ada imej gergasi pokok sena yang melentur sujud setinggi 10 meter yang saya tempah khas. Wartawan dari CNN, BBC, Al Jazeera dan Reuters berhimpit di dalam dewan. Kilauan kamera menyilaukan mata. Saya mengangkat tangan meminta senyap. Hari ini saya bukan datang untuk mengumumkan pembelian syarikat baru atau menandatangani perjanjian hartanah berbilion ringgit. Saya datang untuk mengumumkan sesuatu yang lebih penting dari seluruh hidup saya. Saya memanggil keempat-empat anak saya naik ke pentas. Rahman Ariana dan 2 lagi anak perempuan saya yang baru tiba semalam. Mereka berempat berbaris memakai kemeja T putih ringkas dengan tulisan yang sama. Saya belajar di Kuala Lumpur. Saya bahagia. Bunyi kamera bertalu-talu. Saya menarik nafas dalam dan menyambung dengan suara yang bergema di seluruh dewan. Saya Tan Sri Syed Rahim Al-Bukhari dengan ini mengumumkan kepada dunia bahawa semua anak saya mulai hari ini akan menamatkan pengajian ijazah sarjana muda sarjana dan kedoktoran mereka di Kuala Lumpur, Malaysia. Bukan London, bukan Boston, bukan Paris, tetapi Kuala Lumpur. Dewan senyap sunyi selama 3 saat, kemudian meletus dengan jeritan dan soalan serentak. Tan Sri ini jenaka ke apa sebabnya? Bagaimana dengan reputasi keluarga? Saya mengangkat tangan sekali lagi dan mengucapkan ayat yang telah saya latih selama 3 malam. Kerana saya baru sedar pendidikan sejati tidak diukur oleh kedudukan ranking QS atau yuran tahunan. Ia diukur oleh berapa ramai jiwa yang hampir mati ia mampu hidupkan semula. Malaysia telah melakukannya, sedangkan sistem pendidikan yang pernah saya sanjung hampir membunuh 2 orang anak saya. Saya berpaling dan memeluk keempat-empat anak saya erat air mata membasahi pipi. Saya pernah fikir kebesaran itu adalah berdiri tegak mencabar angin. Tetapi sebulan di Malaysia mengajar saya kebesaran sejati adalah tahu bila untuk melentur agar angin dapat lalu.
Satu hari nanti kita akan mencapai langit tanpa perlu patah. Saya menunjuk ke arah imej pokok sena di belakang. Pokok sena tidak pernah tumbuh lurus ikut buku teks, tetapi akarnya adalah yang paling dalam di dunia. Daunnya memberi teduh kepada semua dan benihnya pergi lebih jauh dari yang sesiapa sangka. Saya berpaling semula kepada wartawan tersenyum dalam tangisan. Saya tidak kata semua orang mesti belajar di Malaysia. Saya hanya kata, jika satu hari nanti anak cucu anda mula berkata, saya tak tahan lagi, bawalah mereka ke sini. Datang dan lihatlah bagaimana orang biasa dengan hati yang luar biasa mampu menyembuhkan jiwa yang hancur. Dewan senyap sekali lagi. Kemudian, tepukan gemuruh bergema selama 3 minit tanpa henti. Seorang wartawan BBC mengangkat tangan. Tan Sri, pada pendapat anda, apa yang Malaysia ada tetapi dunia tidak tahu? Saya tersenyum selebar-lebarnya dan menjawab dengan satu ayat yang telah saya siapkan. Malaysia mempunyai kelenturan yang sedang hilang dari dunia. Kelenturan hati yang sanggup menunduk untuk mengangkat orang lain. Saya menundukkan kepala saya perlahan-lahan di hadapan ratusan kamera. Buat pertama kalinya seorang Tan Sri Syed Rahim menunduk kepada sesiapa selain Tuhan. Dan saya rasa pada saat itu saya adalah manusia paling tinggi di dunia kerana saya sanggup melentur. Seperti pokok sena itu yang sedang tersenyum kepada saya dari setiap penjuru Malaysia. Setahun berlalu bagai mimpi. Hari ini saya berdiri di KLIA sekali lagi, bukan untuk pendaratan cemas tetapi untuk melancarkan Yayasan Akar Sena, dana beasiswa terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Saya memakai kemeja T putih ringkas dengan sulaman dulu aku angkuh pokok sena mengajarku tunduk di sisi saya keempat-empat anak saya. Rahman kini pelajar tahun 2 kejuruteraan mekanikal di UMPNGK 3.98. Ariana sedang menjalani latihan amali tahun akhir sebagai pakar psikiatri kanak-kanak di PPUM. 2 lagi anak perempuan saya cemerlang di sekolah menengah di Kuala Lumpur. Dan keempat-empat mereka adalah sukarelawan tetap di laman jiwa setiap hujung minggu. Saya mengangkat mikrofon, suara saya bergema di seluruh lapangan terbang. Hari ini saya secara rasmi mengumumkan Yayasan Akar Sena akan memberikan beasiswa penuh ijazah sarjana muda kepada 1,000 belia dari Timur Tengah setiap tahun. Semua mesti belajar di Malaysia dan mesti pulang untuk membangunkan negara masing-masing tanpa melupakan prinsip utama melentur untuk mengangkat orang lain. Tepukan gemuruh bergema hingga bergegar bumbung KLIA. Saya berpaling kepada Profesor Ismail yang tersenyum di tepi pentas dan menundukkan kepala saya 90 darjah buat kali kedua di hadapan khalayak. Terima kasih Malaysia. Terima kasih kerana menyembuhkan keluarga saya dan terima kasih kerana menjadikan saya seorang ayah yang lebih baik. Kumpulan pertama 500 pelajar berdiri berbaris, hanya membawa beg galas mata mereka bersinar seperti Rahman setahun yang lalu. Saya turun dari pentas memeluk setiap seorang daripada mereka dan berbisik, selamat datang ke rumah baru. Di sini tiada siapa harapkan kamu jadi sempurna, semua cuma harapkan kamu bahagia. Petang itu saya membawa keempat-empat anak saya pulang ke laman jiwa. Kami duduk bersila di bawah pokok sena yang sama menyalakan lilin seperti dahulu. Rahman mengangkat gelas jus orennya. Bagi pihak keluarga Al-Bukhari kami berjanji akan menggunakan sisa hidup kami untuk membalas budi tanah yang telah menyembuhkan kami. Ariana tersenyum. Dan kami tak akan lupa pokok yang paling rendah melentur adalah pokok yang memberi teduh paling luas. Saya memandang anak-anak saya kemudian memandang pokok sena yang daunnya bergetar di bawah cahaya bulan. Saya mengangkat tangan memberi isyarat sembah kepada bumi Malaysia dan berbisik dalam hati. Terima kasih kerana mengajar seorang yang angkuh ini bahawa kesanggupan untuk tunduk adalah puncak tertinggi dalam kehidupan. Angin bertiup lembut. Daun sena melambai-lambai seolah-olah mengucapkan selamat jalan dan pada masa yang sama menyambut ribuan jiwa baru. Keajaiban tidak berakhir di KLIA, ia baru bermula. Dan ia akan tersebar ke seluruh dunia dengan akar yang dalam batang yang melentur dan hati yang sanggup tunduk. Malaysia tidak mengalahkan saya, ia membuatkan saya mengalahkan diri saya sendiri. Dan itulah kemenangan yang paling agung. Tamat.